So saya tengok kepada performance lepas raya ni, apa rejection yang ada, kita akan cuba improve lah. Kalau nak tanya saya iklan yang convert dengan yang tak convert, dia susah nak cakap. So far paling tinggi masa. Masa kita ke masa dia? Dah sampai fasa mana dah? Maksud dia dah dapat info semua, dah dapat dah? Dapat package semua dah? Itu semua dah lepas Dah lepas dah? Conversation rate tu lebih kurang dalam 70% macam tu kan. Lepas tu kita follow up macam video. Oh, saya baru habis duit. Kita baru paraya apa semua ni. Kita kan dah level macam potential yang mana. Kita dah terus masuk follow up yang macam share attempt 1, attempt 2 macam tu. Faham. Ada tak dominan mana-mana ayat tu yang senang nak close? Survey pun banyak yang survey. Kadang-kadang ada yang tulis yes, boleh WhatsApp saya location, dia tak close juga. Tapi yang kebanyakan ni saya tengok yang tak urgent tu yang banyak yang tu. Kenapa yang urgent tu? Sebab dia reject apa? Dia pasang kat lain ke apa? Lepas dia kata macam tu, kau follow up balik, dia cakap apa? Nanti saya maklum semula, itu ada dia form tu balik. Oh, itu je. Dari segi conversation tu mudah sikit tak? Kalau yang TikTok tu, sebab kita dah tahu model. Ada try tak yang saya beritahu tu? Flow dia. Dia macam mana? Maksud dia flow, first conversation tu beritahu terus, confirmkan dia punya interest dalam form dia tu. Tuan dah isikan form kita, harga tim tuan. Lepas tu sambung conversation daripada situ. Mudah sikit tak compare tu macam nak start daripada awal, nak tanya lokasi tu? Yang itu okey, boleh juga yang tu. Saya dah try tu, okey juga. Sebab dia punya conversation tak terlalu panjang sebab kita dah tahu dah kan. Another rejection adalah lokasi. Saya tengah bilang juga lokasi ni. Saya nak tengok yang jauh berapa persen. Sebabnya mungkin targeting dalam TikTok tu kurang tepat. Sebab macam Facebook dia boleh pin. Maknanya dia boleh pin tu dia boleh terus cover area tu. Kalau TikTok tu dia boleh main mukim je. Macam setapak. Tapi kita tak tahu setapak dia tarik sampai ke mana. Sampai ke Gombak ke apa kan.